Hello guys, Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Haris. Jangan lupa subscribe and jangan lupa tekan like and subscribe. Okay, hari ini aku nak bincangkan mengenai dengan salah satu orang kata pencetus baru juga untuk industri entertainment filem Malaysia, iaitu sekarang ni kita tahu yang Tuan Hilal Ashraf telah pun mengeluarkan novel Nirnama sebagai berkonsepkan konsep tamadun Melayu tapi bersifat fiction, dan dia ada sikit fiction yang lirika tapi ada sikit-sikit disentuhkan dengan legenda-legenda Melayu kan. Benda ni memang ditunggu-tunggu dari zaman budak-budak lagi, dan kita berharapkan ada animasi yang bertemakan ke Melayu macam ni. And then satu perkara yang mengejutkan lagi ialah Wow Animation berkolaborasi dengan Hilal Ashraf Nirnama. Itu salah satu orang kata blessing lah untuk adaptasi novel, komik, and then menjadikan satu animasi. Ialah satu pencetus utama yang orang kata pioneer lah untuk adaptation ni, untuk dari segi novel, komik dan ke animation kan. And then result yang Wow Animation tunjukkan masa masa Pesta Buku KL tu, kalau kata real beberapa minit tentang kata konsep ngerama, kata sangat-sangatlah terbaik, sangat-sangat mantap, patut dipuji. Okey, memang cakap itulah benda yang kita impikan selama ni kan. Malaysia ada satu movie bertemakan Melayu. Dia dulu ada, Pipin ada buat kan, tapi dia dah dimodernkan kan, fiction dia bercampur dengan Pipinnya, and then itu mesti kanak-kanak. Dan ini aku rasa dia akan lebih more tu dewasa dan cerita pun lebih berat, sebab kau tahu lah Nirnama punya story memang berat, and then dia ada kaitan dengan agama Islam, dengan agama lagi, ada ayat-ayat Al-Quran juga kadang-kadang. Itu memang so satu, kita ada variety entertainment lah kan. Dan aku rasa benda tu patut lah, Animation pun patut berkolaborasi dengan Nirnama. Jadi salah satu keputusan yang terbaik. Sebelum Ejit Ali dia dah pick lah. Ejit Ali dia dah pick tanda aras yang sangat tinggi, and then kita biarkan Wow Animation, kita perlukan animasi lain untuk ada IP lain juga kan, supaya variety tu nampak di dalam Malaysia. Orang takkan bosan dah lepas ni. Dan nanti Ejit Ali sampai orang rasa akan one day, takut orang akan rasa ia adalah milking kan, sampai milking Ejit Ali, saya takut. So kalau ada IP lain selain tu, and then dia boleh kolaborasi dengan orang lain, aku rasa dah mantap lah. Satu keputusan yang baik lah. Dan aku cakap tahniah dekat Hilal Ashraf juga kerana mendapat yelah collaboration dengan Wow kan. Siapa sangka. Kalau aku sebagai penulis pun aku akan rasa bangga karya kita sendiri dianimasikan. Dan sekarang untuk animation Malaysia tak diragukan lagi dah untuk versi 3D kan. Memang kita ada banyak animation punya production yang terbaik dekat Malaysia sekarang. 3 nama yang terbaik kan. So Wow salah satunya. And then aku rasa itu je lah kan, kata-kata semangat, kata-kata daripada aku. Dan jom let's go, kita tengok video Nirnama durasi 4 minit, Nirnama versus Tok Long Senyum. Itu animation 2D dia. And then kita akan tengok real daripada Wow Animation. Okay, let's go. Main studio Hilal Ashraf. Ni update komik. Komik dia. Ada si babak Nirnama, dia tulis senyum. Ini adalah satu layout lah daripada RM50,000 tu. Penghasilan animasi 4 minit Nirnama menentang Tok Long Senyum. Jadi saya harap rakan-rakan RM50,000 weh untuk 4 minit ni. Kau bandingkan kalau 2 jam, terutama novel Nirnama sejam lebih kan. dan komik hikayat Merdeka Tanpa Nama sebagai tanda sokongan kepada usaha saya untuk mengangkat Nirnama lebih tinggi lagi. Let's go.
Dengan tulisan Jawi dia. Subhanallah wa ni'mal wakil. Dia punya vibe kan ada macam drawing sikit lah. Dia punya art style. Cantik weh. Azab yang kau janjikan tak kunjung tiba. Apakah kau takut dengan riwayat kau sampai di sini? Detail keris dia. Aku akan memusnahkan tolong senyum bersama semua tangkai naga yang ada. Apa kata kita tidak bersengketa? Ni setan jin ni. Dengan kekuatan yang tidak terhingga. Ala Bleach adalah Korra di Avatar. Korra lawan spirit kan. Nampak guys silat dia. Macam Naruto. Yang ni macam fake scene Naruto. Baik tu, baik. Dia punya fight scene memang kata best lah, the best. Untuk animation 2D bukan senang weh. Bukan senang. Dia punya sound pun nice juga. Detail. Tunggu. Tangkal. Kau nak tangkalkan. Nak tangkal. Aku janji. Aku akan jauh-jauh dari kamu ni. Tangkal. Ni ada berkenaan dengan ilmu hitam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Style. Music pun nice weh. Bener. Allah On point. Al-Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ini baru api di dunia. Tolong senyum. Baru api di dunia. Giliran kau pula, Ratu Mergasta. Cantik weh. Cantik. Memang pandai. Dia kata Amin Imin. Okay. Nice. Sila Aisyah main studio. Okay, let's go. Okay, sekarang kita akan tengok versi daripada PBA KL 2026 kan, yang berlangsung minggu lepas.
Kita tengok sama-sama. Ini daripada teaser daripada Wow Animation. Dia punya real animation. Let's go. Kita tengok sama-sama macam mana. Untuk 2D dia dah main A dah. Kita tengok. Alkisah setelah berlahi hikayat seorang pendekar tak penama. Daripada Hasan Dukilan, Hilal Ashraf. Dia punya reel pun dah bukan biasa-biasa dah. Production. Maka dengan izin Allah, hikayat ini bakal diangkat ke layar perak. Dia akan ke movie. So, dia nama confirm akan jadi movie. Okay, dia punya behind the scene. Cantik weh. Ada. Dia nama. Walaupun nampak perbezaan tu nampak lah daripada 2D dengan 3D, tapi dia macam enhance lah. Lagi cantik. Aku suka 3D pun aku suka kat style dia. Kena dah kau 3D. Woi, detail lagi weh. So dia real detail weh. Nampak keras dia. Rambut dan jagat suci. Jagat suci. Dengan kaki tampan. Adakah dia antagonis? Posip baju dia pun cantik weh dia buat. Betul. Nampak lah modern. Nampak dia punya elemen tradition tu, tapi still nampak modern juga. Ni watak sampingan biasalah kan. Watak ni apa cendana tu Cendana. Cendana. So ada watak perempuan juga. Jebat ni. Jebat. So dia akan ada kena-mengena dengan universe Hang Tuah lah. Dua rakaat sunat sebelum sholat subuh itu lebih baik kepada dunia segala isinya. Dia macam tengok cerita bangsawan tapi tarbiyah. Tapi fighting ke? Action kan? Yes, best. Aku tak sabar nak tunggu lah cerita dia keluar. Aku tengok dia punya storyboard pun dah animate gitu. Cantik gitu. Belum dia detailkan lagi tu. Okay, rewind. Letakkan kereta. Memang sebiji dia tiru. Dia tiru biji lah. Dia nampak fast lagi. Tadi dia dapat macam slow tapi dia fast ke. Okay. Dia letak texture orang kata compose lah, composition. Texture letak background semua. Saya ada kesan visual. Hari ini, dengan izin Allah, aku akan menumbangkan kau. Cantik weh Rizal dia. Dah macam animation Arcane. Nirnama. Cantik. Aku tak sabar nak tunggu. Tapi lama lagi tu nak tunggu cerita Nirnama nak keluar. Sebab kita semenjak animation kita dah membangun kan, dah makin maju ni. Aku cakap, masa keris Yamang Tunggal tu keluar, aku dah happy lah. Sebab
Dia ada juga yang berunsurkan elemen Melayu zaman purba Melayu dulu lah, bangsa orang kata bangsawan dulu kan. And then difictionkan zaman masa untuk Krisi Tunggal memang excited, tapi dia more tu kanak-kanak kan, sebab yang Pipin biasalah untuk kanak-kanak. Tapi kita tahu wow animation ni dia punya story lebih berat, lebih dewasa. Sebab Ejan Ali pun dia punya story pun bukan terlalu kanak-kanak sangat pun kan, cerita berat kan, cerita dia sangat-sangatlah orang kata story rich lah orang kata. Dan aku memang tak sabar-sabar lah dia orang launch, tapi lambat lagi bila lepas Ejen Ali movie 3 baru keluar kan, jadi movie 3 keluar baru Nirnama tu mungkin ambil masa juga kan. Aku harap semoga animation Nirnama ni maju and then pecah rekod masa tu. Dan kita mampu support, sebab zaman sekarang adalah zaman yang orang sanggup spend untuk benda yang zaman masa Puteri Gunung Ledang keluar kan, zaman kau tahu cerita Puteri Gunung Ledang yang Tiara Raja dengan M. Nasir keluar tu, itu adalah movie fiction ya, dia adalah, tapi dia berkonsepkan fiction yang dikaitkan dengan sejarah legenda juga kan. Kita tak cakap sejarah kan, tapi cakap legenda lah. Tapi bila dia keluar movie tu bajet besar, tapi zaman tu zaman mak ayah kita. Mak ayah kita tak sanggup nak spend. Mak ayah kita, orang zaman dulu dia benda-benda entertainment dia tak spend sangat, sebab dia orang anggap benda tu tak berbaik dah lah. Dan zaman sekarang dah lain. Zaman sekarang orang sanggup spend for entertainment, sebab orang zaman sekarang dia dah separatekan orang kata hiburan, kerja-kerja, kehidupan. So orang sekarang dia dah pandai, dia dah ada spend more tu. And zaman dulu susah lah kan, zaman dulu pendapatan kita tak tinggi. And zaman sekarang pendapatan kita dah tinggi. And then kau bayangkan lah kalau orang sanggup beli duit tiket konsert sampai 2,000, takkan kau tak sanggup nak bayar tiket kan? Tiket yang melambangkan filem animasi Malaysia yang berkonsepkan silat, berkonsepkan Melayu, takkan kau tak sanggup nak spend. Betul tak aku cakap kan? Aku sebagai seorang yang minat komik, minat animation, aku bekas belajar animation, aku rasa bangga lah kan? Sebab lagi-lagi aku harap pun, sebab sekarang ni industri game Malaysia pun dah makin berkembang. Cuma syarikat indie tak berani lagi nak tampil ke hadapan lah. Sebab aku rasa masa Pipin keluar kan, yes, dia adalah satu pencetus untuk Malaysia bangkit dengan game. Tapi masa tu yalah, kita masih banyak perlu belajar lagi lah kan, masa launch game. Sebab kata walaupun Pipin tu game dia teruk kan, tapi ia adalah satu batu loncatan untuk pencetus orang Malaysia untuk keluarkan game. Aku rasa nama ni boleh jadi satu franchise game juga kan. And then ada animation punya, ada studio game indie yang berani untuk tampil, untuk mengambil tanggungjawab tu, untuk jadikan ia satu pelaburan yang besar lah untuk akan datang kan. Walaupun yes, kalau permulaan tu selalunya bajet besar, tapi kita kena laburkan besar. Tapi kita percaya dengan usaha kita buat, pulangannya akan datang. And then siapa tak nak benda ni maju kan. Anime Malaysia ni berharapkan dulu dah lama tu, harapkan animation yang terbaik. And sebelum PP keluar tu sangat-sangatlah kecewa dengan industri animasi Malaysia kan. Tapi bila Last Kopak muncul, dia jadi sebagai satu pencetus. And then muncullah juga Monster dengan animation daripada Last Kopak juga kan. Dan itulah yang kita harapkan one day akan banyak lagi animation production game, production animation yang yang akan keluar dan berani untuk tampil. Sekarang ni banyak game-game kat Steam pun dah ada yang Malaysia punya. Aku bangga sangat dengan penambahbaikan ni ya. Okay, thank you so much pada yang tengok. Thank you so much juga
pada yang dengar aku meletih ni, sorry kalau aku meletih banyak sangat. Okay, jumpa lagi for next video. Assalamualaikum.